Isu panas tercetus apabila Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Datuk Muhammad Faiz Azmi, enggan menjawab soalan wartawan mengenai dakwaan mafia korporat. Beliau memetik Seksyen 148 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 yang melarang pegawai mendedahkan maklumat sulit siasatan. Katanya, sesiapa yang membincangkan siasatan boleh dipenjara. Dakwaan mafia korporat ini timbul daripada artikel Bloomberg yang mendakwa wujud pengambil alihan syarikat tersenarai secara bersekongkol dengan pegawai kanan SPRM. Isu ini turut mengundang kritikan masyarakat sivil. Gabungan Bersih mempersoalkan kesaksamaan siasatan melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki selepas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegur desakan supaya beliau meletak jawatan. Perdebatan ini sekali lagi mencetuskan persoalan besar, siapa sebenarnya mengawal integriti korporat Malaysia?